Pertandingan pada pagi ini akan diteruskan dengan peserta yang ke-12. Dipersilakan adik Asfar Haras bin Edi Amin dengan tajuk sajaknya Bicara Merdeka buat Generasi Muda, karya Nordin Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asfar Haras bin Edi Amin dari sekolah ISKI Jalan Datuk Palembang. Bicara merdeka buat generasi muda, karya Nordin Hashim. Negara kita sudah lama merdeka. Adakah kita generasi kini juga sudah merdeka? Ayolah anak-anak generasi merdeka ini, kita buka minda, kita buka mata seluas-luasnya. Lihatlah di sekeliling, sama ada di desa atau di kota, warga pendatang membanjiri bumi bertuah ini. Kerana di sini ada rezeki dan di sini ada toleransi. Di sini mereka berkampung dan di sini mereka mengaut untuk bicara ini bukan lagi omongan kosong. Bicara ini pesanan keramat pahlawan terbilang buat anak-anak generasi muda yang mudahlah telah terbuka. Masih diulit mimpi pelangi, dibuai kerusi malas awan kemauan kelabu, berkumpul dan berteriak hasut menghasut di tembok-tembok bisu, lalu tersungkur dan terjatuh menimba diri sendiri. Kita bukan lagi zaman menuntut kemerdekaan. Kini zaman kita untuk membina acuan pengisian negara tercipta. Membongkar segala teknologi, berbudayakan kita sendiri. Tata rias sosioekonomi, tegakkan agama, bangsa dan negara. Tanda penghargaan kepada pejuang yang memugar hutan belantara dan dijadikan hutan batu beraneka bentuk dan rupa, memancing pelabur untuk menambah pendapatan negara. Ini zaman kita untuk mengisi kemerdekaan. Pertanian, perindustrian, perniagaan mahupun teknologi, kita selongkar ke akar umbi. Membina empayar jati diri menuju ke arah Malaysia makmur dan maju jaya, dipimpin oleh generasi merdeka yang bersemangat wajah. Anak-anak generasi muda yang mindanya telah terbuka, sematkan kesetiaan di dadamu buat tanah pusaka ini, untuk kita warisi daripada generasi ke generasi, supaya tidak rebah akibat kelalaian sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada peserta yang ke-12.